Mana dia orang Ipoh? Mesti ramai yang dah tahu pot makanan Thai paling sedap kat area korang ni. Restoran punya lah luas, cantik dan paling best makan dalam rumah tradisional Melayu tau. Ni dia Big Stone Meru Ipoh untuk korang yang cari makan panas-panas untuk lunch atau makan malam. Korang tengok set daging salai berapi dia. Korang grill dulu daging dia, lepas tu korang makan dengan salad, soun dan cicah dengan 3 sos dia. Fuh, sedap sungguh. Portion pun selambak, puas hati, boleh makan 2 ke 3 orang ni. Cakap Miampla ni pula, ikan tu dibakar dan disaluti garam. Ikan dia cukup fresh. Balut ikan tu dengan salad dan bahan-bahan dia dan makan dengan sos-sos dia ni. Rasa pedas dan masin-masin ikan tu memang sedap. Ikan siakap 2 negara dia pun tak nak kalah. Sebelah Malaysia, sebelah lagi Thai. Dah ada somtam dalam tu. Atas ikan tu disirami dengan sos pedas manis. Pedas-pedas pun light-light. Yang suka berkuah boleh try sup tulang kampung ni. Sekali hirup pun dah tahu memang menjadi sup tulang dia. Ataupun nak lagi padu, korang boleh try masak lemak udang galah ni. Pekat berlemak sungguh kuah lemak dia. Lepas tu dessert dia pun boleh tahan sedap juga. Aiskrim kelapa dengan longan sagu ni memang jadi pelengkap sebagai penutup. Kiranya kat sini kalau korang pening nak makan apa bila datang nanti, kita orang recommend order je apa yang korang tengok ni. Senang cerita, dah lengkap semua ada. Dan jangan lupa save siap-siap video ni tau.